Okay guys, untuk video W Motor NX150S kali ni, kita akan guna motor daripada berada ni, Mr. Song. Hai, apa khabar? Okay, sihat. You okay, sihat? Baik. Okay, thank you lah sudi bagi pinjam motor dekat Berapa lama boleh pinjam? Seminggu. Seminggu? Oh, yeah. Okay, nice. So, kunci saya bagi awak. Okay, thank you so much. I pun ada bagi sikit lah, sagu hati sikit. Oh, biasa-biasa je lah. Okay, terima kasih. Okay, so jumpa lagi. Ya, jumpa lagi. Ciao. Alright. Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nick Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, di hadapan anda sekarang ni adalah sebuah motor skuter 150cc keluaran daripada W Motor, iaitu W Motor NX150S. So motor ni baru je launch beberapa bulan yang lepas lah, 15 Mac kalau tak silap saya. Dan harga dia sangat murah, iaitu RM6,688 sahaja. Dah macam harga skuter 125cc dah. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut pasal motor ni, jom saya tunjuk kat hampa. Let's go. Okay guys, jadi inilah dia W Motor NX150S. Apa-apa pun, jom saya buat hampa. Kita walk around dulu. Okay, walk around sikit dengan motor ni. Kita usah sikit design dia macam mana. Walk around sikit. Okay. So dari segi design dari segi design, bagi saya design dia simple and nice. Okay, simple and nice. Nampak tu? Bahagian depan sampai ke belakang simple and nice. Dia tak terlalu agresif lah. Okay, jadi bagi saya lah, motor ni dia sesuai untuk semua golongan, tua, muda, lelaki, perempuan, semua boleh pakai motor ni. Okay, apa-apa pun, jom kita tengok dia punya spek enjin dulu. Enjin dia bersesaran 149.6cc, 4-stroke, 1 silinder, 4 valve, single overhead cam. Lepas tu motor ni dia menggunakan fuel injection dan juga liquid cool. Enjin dia pula mampu untuk menghasilkan 15.6 horsepower pada 8,500 rpm dan juga 14.7 Nm of torque pada 6,500 rpm. Lepas tu kalau untuk skuter macam biasalah, dia menggunakan CVT transmission. Ni dia punya bahagian CVT, ni pula bahagian air filter. Jadi kalau anda nak tukar roller, belting, puli apa semua dekat bahagian sini lah. Macam inilah rupa dia dari pandangan atas. Okay, ni bahagian handlebar, side mirror apa semua. Alright. Dan macam boleh nampak, motor ni dia menggunakan sistem keyless. Bila pakai keyless, hampa akan dapat sekali dengan dia punya remote ni lah. Okay, dan remote dia ni juga didatangkan dengan flip key. So contohlah kalau hampa punya battery weak ke apa kan, hampa tak boleh nak guna sistem keyless macam biasa, hampa masih boleh start motor ni secara manual dengan menggunakan kunci. Okay, cara dia, hampa tarik benda hitam ni, okay, tarik ke bawah. Okay, dia ada lubang kan. Lepas tu masukkan je kunci kat dalam lubang ni. Lepas tu pusing ke kanan. Okay, pedometer akan menyala dan hampa dah boleh start motor ni macam biasalah. Okay, ni cara nak start secara manual. Kita tutup led. Kalau secara normal pula dengan menggunakan remote ni, tapi sebelum tu saya akan go through dekat hampa dia punya button ni dulu lah. Okay, dia ada 3 button kat sini. So ni button lock, yang ni parking light dan juga yang ni button untuk apa nak enable dan disable wireless connection antara remote ni dan juga motor ni lah. Kalau hampa dah disable, hampa tekan pilih apa pun, dia tak jadi apa sebab dia tak connect lah. Okay, button lock ni, contohlah kalau kita guna ni kan, keyless kan. Okay, hampa dah start enjin, hampa dah pergi berjalan merata apa semua. Okay, bila kita nak tutup, dia akan take time tau untuk dia hilang lampu tu lah, untuk dia totally disable. Nampak? Tapi kalau hampa nak jimat masa,
Okay, contohlah hampa dah guna kan, lepas tu hampa tutup, hampa nak cepat kan, hampa tekan je button lock ni. Nampak? Dia terus padam. Okay, so ni untuk jimat masa lah. Okay, then yang kedua, parking light. Okay, parking light ni of course lah, tujuan dia adalah untuk memudahkan hampa nak cari motor ni. Bila hampa park di kawasan parking, di tempat-tempat yang gelap ke apa kan, kalau hampa lupa hampa park kat mana, hampa tekan je button ni, dia akan bunyi alarm dan dia akan menyala lampu signal. So, cara nak start dia macam biasa. First kali hampa kena pastikan remote ni ada dekat dengan motor, baru dia boleh detect, baru boleh start lah. Okay, lepas tu kita tekan button keyless ni, pusing ke kanan satu step, panel meter pun akan menyala. Lepas tu macam biasa, hampa tarik brake, tekan je ignition switch ataupun starter. Okay, enjin pun dah hidup. So, untuk nak dengar bunyi dia dengan lebih jelas, dengan lebih detail, kita akan pergi test dekat outdoor. Macam inilah bunyi dia bila dalam keadaan idle. Ni pula bunyi dari bahagian exhaust ataupun muffler. Kita cuba rem sikit. Tarik sikit. Alright. Enjin dia saya terpaksa biar on dulu supaya mudah untuk saya nak demo dia punya switch apa semua kat hampa. Okay, so first kali kita akan tengok yang ni dulu. Ni adalah switch untuk passing light. Okay, kalau hampa tekan ni untuk nak alert kenderaan kat depan. Alright. Lepas tu ni low beam dengan high beam lah. Macam sekarang ni low beam, kalau tekan ni dia jadi high beam. Low beam, high beam. Okay, then ni button untuk hazard light switch ataupun double signal. Kalau kita tekan ni, dia akan menyala double signal lah. Alright. Seterusnya ni ada button signal. Okay, signal kiri. Okay, lepas tu signal kanan. Alright. Then dekat bawah ni ada button horn. Okay. Okay guys, button warna merah ni dia lain macam sikit tau. Okay, yang ni starter. Selalunya kalau motor-motor lain, yang ni dia akan buat sebagai killer switch. Tapi motor ni bukan. Motor ni kalau hampa tekan, dia akan, nampak tu, dia keluar lambang A tu. So maksudnya ini adalah idling stop system. Jadi kalau hampa on function ni, bila hampa berhenti dekat traffic light, dia akan mati enjin lah. Lepas tu bila hampa nak jalan, hampa pulas je throttle, enjin akan automatic start dan terus jalan. Cumanya untuk hampa nak enable function ni, hampa kena running motor dulu, warm up dulu, bagi enjin panas, baru function ni dia boleh support lah. Dan yang terakhir kat sini, TCS switch ataupun traction control system. Okay, macam sekarang ni, kalau kita rem, nampak dia boleh rem tau. Sebab apa? Sebab TCS tak enable lagi. Okay, dia static je macam tu. Okay, tapi kalau hampa tekan button ni, hampa tekan, dia akan blinking. Okay, dan kalau kata kita rem, nampak dia akan jadi semput-semput. So maksudnya TCS dah function lah. TCS dah on. So function TCS ni adalah untuk mengelakkan tayar belakang hampa tu daripada buang ataupun daripada sliding lah. So kalau hampa on, lagi safety lah. Okay, kita akan tutup balik dan kita akan on dia punya switch sahaja. Alright. Untuk panel meter, dia pakai jenis digital LCD. Dia punya display macam biasalah. Ada speedometer, RPM, fuel gauge, temperature, ada time dan juga odometer. Lepas tu ada beberapa indikator yang lain lah kat atas ni. Dia punya button belah kanan ni, dan button ni macam touchscreen tau. Dia tak timbul. Lepas tu kalau contohlah kita tekan button set ni, dia akan ubah dekat bahagian bawah ni lah. Tadi odometer, sekarang dia tukar kepada trip. Kalau kita tekan lagi sekali, dia back to odometer lah. Kalau kita tekan dah hold lama-lama button set ni, dia akan tukar speed unit kepada mph. Nampak tu, miles per hour. Tapi kat Malaysia selalunya kita akan pakai kmh. So kita tukar balik lah. Okay, tekan dah hold lama-lama button set ni. Okay, dia tukar balik kepada kmh. Untuk button select ni pula, kalau kita tekan sekali, dia tak ada apa. Okay, kalau kita tekan dah hold lama-lama, untuk apa nak set, apa punya jam, dia akan blinking. So contohlah kita nak set pukul 9.30, naikkanlah value dia tu satu persatu. Okay, pukul 9, apa nak pergi ke kanan, tekan select. Lepas tu tekan lah satu persatu. Dan yang bestnya sebab dia ada button bawah ni. So contohlah kalau hampa terlepas kan, hampa terlebih, okay, hampa boleh turun ke bawah balik. Lepas tu nak set, hampa tekan je button select ni sekali, dia dah save. Macam sesetengah motor, dia cuma ada satu button je.
So bila hampa tekan tu, kalau hampa terlepas, hampa nak kena ulang balik. Yang tu memang makan masa lah, memang lambat lah. Tapi yang ni lebih jimat masa. Ni lever untuk brake belakang, dia non adjustable tapi dia ada function handbrake. Cara nak guna dia, hampa tarik je brake lever ni ke belakang, lepas tu hampa tolak benda hitam ni sampai dia ada bunyi klik. Macam tu. So dekat sini dia ada 4 level untuk dia punya lock tu, okey, untuk dia punya cengkaman tu. Hampa boleh adjust mengikut sensitivity yang hampa suka. Kalau hampa nak release balik dia punya handbrake, senang je, hampa tarik brake macam biasa. Tarik, lepas. Ni pula lever untuk brake depan. Dia macam biasa je, non adjustable. Okey, mula-mula bila kita on dia punya keyless tu, dia akan menyala macam ni lah. Dia akan menyala DRL sahaja. Bila kita dah start enjin, barulah dia akan menyala lampu low beam. So ni lampu low beam, ni pula lampu high beam. Low beam, high beam. Then ni pula dia punya lampu signal. Ni pula lampu belakang dia. Kalau kita tekan brake, dia akan jadi macam ni. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Lampu dia fully LED. Untuk suspension depan, dia masih menggunakan telescopic fork. Brake caliper dia pakai 2 piston dan juga ada single disc. Disc brake dia ni dilengkapi dengan dual channel ABS. Rim depan dia saiz 13 inci, tayar depan dia pula saiz 130/60. Rim belakang dia pun saiz 13 inci, tayar belakang dia pun sama juga saiz 130/60. Untuk brake belakang pula dia pakai single disc, ada ABS juga dan juga brake caliper 1 piston. Untuk suspension belakang dia menggunakan dual shock absorber. Seterusnya kita akan tengok dia punya seat pula. Okey, kita usah sikit seat dia. Nampak tu? Seat dia memang nampak besar dan luas lah. Alright. Dia punya span, sangat tebal dan lembut nampaknya. Okey, memang tebal dan lembut. Lepas tu dia siap ada backrest lagi kat belakang ni. Dan ni pula seat untuk pilihan lah, ataupun penumpang belakang. Sama juga tebal dan lembut. Dan bagi saya dia punya space ni agak luas lah. Jadi kalau hampa nak naik seorang ke dua orang ke, memang tak ada masalah, mesti selesa punya. Okay, then dekat sini hampa boleh nampak dia ada kemasan ala-ala carbon fiber. Okay, tapi dia keras lah. Okay, dia macam plastik. Satu lagi dekat sini, fuel tank punya penutup ni pun design ala-ala carbon fiber. Dan ini bukan owner tukar aftermarket ke apa, bukan. Yang ni original standard kilang. Beli-beli motor memang dah dapat siap-siap. Dan juga hampa akan dapat top rack ni lah. Okay, top rack ni pun dia punya besi memang besi yang solid. Okay, jadi cara nak buka seat dia, hampa tekan button keyless ni sekali, lepas tu pusing belah kiri. Okay, seat pun dah boleh buka. Jadi macam ni lah rupa di bawah seat dia. Okay, kita tengok sikit. Macam ni lah rupa di bawah seat dia. So bila hampa beli motor ni, hampa akan dapat tools dan juga ni lah user manual. Okay, kita letak bawah dulu. Okay, jadi macam ni lah dia punya under seat compartment. Bagi saya under seat compartment dia nampak macam luas juga. Cumanya dia kedalaman dia tu lah kurang sikit. Dia macam tak cukup dalam. Tapi tak apa, saya kita akan try masukkan helmet tengok. Lepas tu kita tutup, tengok muat ke tak muat. Okey, cumanya owner dah bagi tahu saya tau, untuk motor ni ataupun unit yang dia dapat ni lah, yang dia beli ni, alignment antara hook ni dan juga lubang ni dia macam lari sikit. Dia macam tengok dia macam tak cukup ke depan sana. Jadi cara nak tutup dia, kena tekan kat sini, tekan dan tolak ke depan sikit. Macam tu. Macam tu cara dia. So sekejap lagi tak apa, kita akan try masukkan helmet, kita tutup, hopefully menjadilah kan. A few moments later. Okey, cubaan yang pertama kita akan gunakan helmet open face daripada KHI. Okey, kita try tutup tengok. Yang ni tak boleh. Yang ni memang dia dah touching. Nampak tu? Okey, memang dia dah kena lah. Okey, so helmet KHI tak muat. Cubaan yang kedua pula kita akan gunakan helmet open face daripada BKP. Helmet BKP ni saiz dia kecil sikit. So jom kita try tutup tengok. Boleh masuk ke tak boleh masuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi. Boleh guys. Okay, so untuk dia punya under seat compartment, helmet open face tak semua yang muat. Okay, KHI, ARC, helmet yang besar-besar yang ada spoiler pun semua memang tak muat lah.
Tapi kalau hampa ada helmet yang saiz lebih kecil kan, contoh macam BKP ni ataupun mungkin helmet Stern ke apa, yang tu confirm muat lah. Sekarang saya akan tunjukkan cara untuk kita buka dia punya fuel tank ni. Okey, hampa kena tekan button keyless ni, tekan sambil pusing belah kanan. Tengok tekan, lepas tu pusing belah kanan. Nampak tu, dia akan terbuka dengan laju. Fuel tank dia ni berkapasiti 15 liter. Motor ni dia ada dua space compartment. Okey, belah kiri satu, belah kanan satu. Cara nak buka dia hampa tekan je. Dia macam ada spring lah. Okey, dia punya ruangan pun sangat dalam guys. Nampak tu, memang dalam. Okey, kiri kanan sama. Memang dalam. Okey, dekat saya sekarang ni ada satu botol mineral lah, 600 ml. So jom kita try masukkan, tengok. Nampak tu. Lepas tu kita tutup. Boleh guys. Okey, belah kiri pun boleh. Kita try belah kanan pula. Belah kanan lagi senang. Belah kanan pun boleh guys, tanpa sebarang masalah. Dan dekat belah kiri ni dia juga dilengkapi dengan dual USB charging port, iaitu USB Type A dan juga USB Type C. Motor ni juga dilengkapi dengan hidden hook. Maksudnya hook yang tersembunyi. Okey, so cara nak buka dia, hampa tekan je kat sini. Terus hampa keluar lah, hampa tarik dia. Okey, dah boleh buka lah dia punya hook tu. Tapi jujur cakap dia punya position ni macam kurang efisien lah bagi saya. Sebab apa tahu? Sebab jarak antara hook ni dengan bahagian bawah ni terlalu dekat dan terlalu rapat. So contoh kita gantung plastik kan, ada makanan ke ayak ke apa ke, dia dah terkena sini, jadi dia tak tergantung lah. So bila kita duduk corner kiri kanan, makanan tu pun ataupun plastik tu pun dia akan bergerak kiri kanan macam tu. Sepatutnya hook ni position dia kena lebih tinggi. Dekat bahagian ni cantik lah. Ni footrest untuk rider. Kalau hampa ride biasa-biasa, ride short distance, hampa boleh letak kaki macam ni. Tapi kalau hampa ride long distance, nak lagi selesa, hampa boleh lunjurkan kaki ke depan macam ni. Macam ni dia lagi selesa sebab dia punya space tu sangat luas dan fleksibel. Ni pula footrest untuk pillion ataupun penumpang belakang. Kalau hampa nak guna, hampa buka je macam ni. Okey, material dia besi dan dia ada macam gerigi lah dekat atas ni. Tapi kalau hampa naik single, hampa rasa tak perlu, berlipat je. Motor ni berat dia 132 kg. Dia punya seat height pula adalah 758 mm. Macam saya dengan ketinggian 164 cm bila saya naik motor ni, overall memang okey, memang tak ada masalah. Kaki kena ginjat sikit je, tapi masih dapat handle motor ni dengan baik. Dia punya wheelbase pula adalah 1363 mm. Motor ni didatangkan dengan 3 pilihan warna, iaitu warna grind green, glacier grey dan juga lava brown. Harga motor ni bermula dari RM6,688, tak termasuk road tax, tak termasuk insurans. Ok guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.